Masya Allah, makan sejuk-sejuk, manis-manis, sagu gula Melaka untuk berbuka puasa nanti memang mantul korang. So, jom kita buat. Mula-mula korang panaskan air dan bila air dah mendidih, masukkan sagu. Saya guna sagu warna putih je sebab sagu yang berwarna tak ada. Dan korang kacau-kacau sagu dan tutup periuk, masukkan sagu sampailah jadi tekstur lembut macam ni. Sebab saya nak buat dua warna sagu, so saya ambil dulu separuh sagu, alurkan sagu dengan air biasa supaya sagu menjadi tak melekit. Kemudian masukkan ke dalam mangkuk. So, untuk sagu pertama ni, saya gunakan pewarna hijau dalam satu sudu kecil. Lepas tu, kacau-kacau sampailah merata. Kemudian, ambil lagi separuh sagu, alurkan dengan air juga. Kemudian, letak dalam mangkuk yang lain. Okey, untuk warna yang kedua ni, saya guna kodia sirap sahaja untuk jadikan warna pink. Lepas tu, kacau-kacau sagu sampailah merata. Korang boleh tengok sendiri, tekstur sagu tu nampak sebiji-sebiji dan tak melekit-lekit. Kemudian untuk masakkan air gula Melaka, masukkan beberapa keping gula Melaka ke dalam periuk dan masukkan air dalam satu cawan sahaja. Kemudian masukkan 2 helai daun pandan, gula dalam 2 sudu dan sedikit sahaja garam untuk rasa lebih berlemak. Dan kita kacau-kacau sampailah gula Melaka tu cair sepenuhnya. Dan bila waktu nak makan, bolehlah letak sagu hijau dan pink, kemudian letak susu cair dan masukkan air gula Melaka tadi dalam 2 sudu. Nak makan sejuk-sejuk, bolehlah tambahkan ais korang. Ya Allah, makan sejuk-sejuk dengan ais sangat sedap korang.